Apa je yang ada di Bacok? Pantai? Atau pasar? Ke taman? So what is the purpose of life? Can you help me? Atau pegunungan? Bukit? Adalah. Mungkin boleh cuba lihat di pantai. Mungkin yang ada sejarah sikit kot, kan? Tapi di mana? Mari kita lihat. Ada orang kata dataran Kubu Kuala Jel ni best. Ya ke? Bring back to life remains of mine that's hard to find. Was lost but found. Dataran Kubu Kuala Jel merupakan peninggalan British selepas Perang Dunia Kedua di Kuala Jel melalui Bacok. Pada 1940, dataran kubu kebal di Kelantan telah dibina oleh tentera British sebagai persiapan menghadapi kemungkinan perang daripada orang Jepun. Struktur seni bina kubu berkeluasan 8 meter persegi berketinggian 2.1 meter, dinding diperbuat daripada konkrit semen berketebalan 30 cm sama ketebalannya pada bahagian atas atau bumbung. Ketebalan mampu menahan tembakan senjata ringan dan mortar pada zaman tersebut. Persekitaran dataran tersebut sungguh strategik di mana terdapatnya pemandangan yang sangat menenangkan. Terdapat juga resort berhampiran yang menjadikan dataran tersebut lebih meriah. Jika berkesempatan mengambil angin pagi di sini, sungguh tidak merugikan kerana udaranya nyaman dan dapat juga melihat ketam-ketam di tepi pantai. Bring back to life remains of mine that's hard to find. Pengalaman mengunjungi dataran ini amatlah mengagumkan, bukan hanya dapat menenangkan fikiran, malahan dapat juga kita mempelajari sejarah lama di negara kita dan menghayatinya dengan penuh makna. Fasiliti di sini juga cukup lengkap. Bermula dari kerusi, gazebo, tandas dan surau juga tersedia. Beriadah bersama keluarga di sini lagi best. Boleh bermandi-mandi di air laut bersama-sama. The purpose of life. To the purpose of Argus.